Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bertuahnya kita, umat akhir zaman, insan yang mulia yang merindukan. Bukan Perdana Menteri, bukannya Sultan, tinggi darjatnya dari seluruh makhluk sekalian. Kawan-kawan, tahu tak siapa yang merindukan kita? Ya, tak lain tak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semak hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Aku rindu sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku." Para sahabat berkata, "Bukankah kami saudara-saudaramu?" Baginda menjawab, "Kalian adalah para sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu denganku." Untuk itu, hari ini saya ingin berkongsi dengan hadirin sekalian tentang utusan mulia, yakni para Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada kita semua. Apa beza Nabi dan Rasul? Ya, ada bezanya. Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul pula, seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai Rasul kerana ia merupakan rukun iman yang keempat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 136. Kawan-kawan, tahu tak berapa jumlah Nabi dan Rasul? Apa? Tak tahu? Mari saya kabarkan. Sebenarnya, jumlah Nabi dan Rasul tersangatlah ramai. Namun, yang wajib kita ketahui hanyalah 25 orang saja. Tapi yang sedihnya, 25 ni pun ramai yang tak ingat kan? Sedangkan artis K-pop seperti Blackpink, EXO dan banyak lagi semua dihafal nama ahli kumpulan mereka. Mana taknya, Malaysia menduduki negara ke-7 tertinggi global ciapan K-pop menurut akhbar Berita Harian yang bertarikh 28 Januari 2022. Ish, sedih kan? Jumlah kawan-kawan, kita hafal nama 25 Rasul lagi besar faedahnya. Boleh ikut saya nasyid sama-sama? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Hadirin sekalian, dalam kalangan para Nabi dan Rasul, ada 5 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam risalah dakwah mereka. Namun, mereka memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Soalan saya, apakah gelaran tersebut dan siapakah mereka? Tahu tak? Jawapannya ialah Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan kita? Banyak perkara kita tak sabarkan. Internet slow, kita mengeluh. Tak dapat main game online, salahkan ibu bapa sebab tak tambah nilai internet. Tak cukup 100 GB, 1000 GB kita minta mereka langgan. Kesian ibu bapa kita kan? Sidang pendengar sekalian, ayo sama-sama kita hayati apakah kesan beriman kepada para Nabi dan Rasul. Perkara gaib diketahui dengan mudah, keimanan pula semakin bertambah. Diri terhias, sifat mahmudah, mendapat rahmat serta hidayah. Hadirin yang dikasihi, akhir kata sebelum saya mengundur diri, saya menyeru kepada diri saya dan hadirin sekalian untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kita sentiasa mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Esa kerana mengirimkan kepada kita utusan mulia. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.